Okey, saya dah suruh kamu bawa, dah suruh buat. Apa hasilnya? Bagi saya satu. Jangan warna hijau. Warna hijau tak mau. Warna biru boleh. Inilah hasil yang kamu dapat. Saya suruh kamu bina bukan kotak. Saya suruh kamu bina. Okey. Cuba kamu lipat kamu punya tu jadi ke tak? Lipat jadi ke tidak? Lipat, semua lipat. Jadi ada yang tak jadi? Ada yang tak jadi? Bagi saya yang ada mounting board warna hitam. Warna hitam senang sikit nampak. Tengok, dia sebut nama orang aja. Cuba kamu jangan sebut nama kawan kamu. Saya kenal, saya tahu. Kalau dia nak bagi, dia bagi sendiri. Lagi sekali saya dengar dia sebut nama kawan dia, siap. Dia saya panggil. Siapa sebut nama kawan dia, siap. Tabiat tu tak mau diubah. Okey? Boleh? Bagi saya satu. Ini dah ada satu. Saya nak satu lagi. Kubus. Yang ni kuboid. Satu lagi kubus. Ke depan lah bagi. Tanda. Kedekut. Okey. Pada saya ada dua. Satu kuboid. Ya. Satu kubus. Ya. Betul. Betul ke tak? Betul lah tu. Satu kuboid, satu kubus. Betul? Satu kubus, satu kuboid. Tengok. Jadi saya cakap tu tengok. Okey, apabila dibuka, apabila dibuka, kamu tengok yang pertama ini. Macam ni bentuknya. Tapi bila kamu lipat, tetap akan menjadi kubus. Okey. Yang ni pula, macam ni bentuk dia. Nampak? Apabila dilipat, tetap menjadi kuboid. Siapa ada lain selain daripada bentuk ini dengan bentuk ini? Siapa ada yang lain? Buka kamunya. Tu yang warna ungu tu, sini. Warna ungu. Sini. Ada macam ni. Ada macam ni. Lagi. Ini ada macam ni. Lain. Kalau pindah macam ni pun sama juga. Jadi macam tu. Lain. Mai sini. Ada yang macam ni. Bila kita lipat, jadi juga kan? Lagi. Ada macam ni. Oh, lembiknya. Jadi juga. Ada lagi? Yang lain? Yang lain ada? Ada? Tak ada dah ya. Okey. Apa kesimpulan yang kamu dapat buat? Apa kesimpulan yang kamu dapat buat? Okey. Tak tahu? Buat aja ya. Ni siapa punya? Asas dia yang ini. Betul. Asas dia yang ini. Apabila kamu lipat, apabila kamu lipat, dia berlubang. Jadi kamu sediakan tutupnya. Betul. Tutup di atas dan juga tutup di kiri dan kanan. Ni atas, ni bawah. Kiri dan kanan. Kalau saya baca ni baru atas dan
bawah. Jadi kalau kamu tengok pada yang atas ini, kamu tengok yang saya buat ni, atas ni berlubang, betul? Berlubang ini kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pinggir. Betul? 4 pinggir. Antara keempat-empat ni kita boleh letakkan sama ada di sini, di sini, di sini dan di sini. Kita boleh lekatkan. Contohnya saya lekat di sini. Betul? Apabila saya lekat kat situ, bila dibuka, kedudukannya di situlah. Boleh faham? Jadi bentangannya macam itu. Okey, kalau saya letak di sini, ini yang pertama. Yang kedua ini saya letak di sini. Boleh tak jadi? Boleh jadi. Tetap boleh jadi. Di mana-mana kamu letak, dia tetap boleh jadi. Okey, kalau saya letak di sini, boleh jadi tak? Boleh jadi tak kalau saya letak di situ? Macam ni. Lipat. Boleh tak boleh? Terloponglah kamu punya kotak. Kan? Asas dia mesti ada yang tengah ni 4. Tengah ni 4. Lepas tu terpulanglah kamu nak letak kat sini, boleh, dia akan jadi. Kat sini boleh, akan jadi. Kat sini pun boleh, dia akan jadi. Itu hanya untuk kubus sahaja. Kamu letak mana-mana dia boleh jadi. Boleh faham? Kecuali kamu letak macam ni, boleh? Macam ni boleh? Macam ni boleh? Macam ni boleh? Dia mesti satu belah sini, satu belah sini. Boleh? Boleh faham? Boleh gambarkan tak? Sebab saya suruh kamu buat. Siapa ada yang ini kuboid? Sini. Okey, manakala yang ini adalah kuboid, bentuk dia tidak sama semuanya. Okey, bentuknya tidak sama. Okey, sama juga macam tadi. Bila kamu dah buat 4 ini, 1, 2, 3, 4 permukaan ini, betul? Dia ada garisan pembahagiannya, bentangan dia. So kamu boleh letak di atas dia macam itu. Boleh. Atas dia macam itu. Jadi bila kamu lekat, bila kamu lekat, mana ke dianya? Mesti sama yang bentuk dia dengan yang atas tu. Nampak? Tak boleh kamu lekat macam ni. Dia mau jadi kan? Macam ni. Jadi bila kamu tutup, dia akan jadi. Kan? Boleh tak saya letak di sini? Tak boleh. Kalau saya letak macam ni? Kalau saya letak macam ni? Boleh kan? Kalau nak letak kat sini, mesti sama ininya. Okay? Kalau letak sini, mesti sama panjang dengan dia punya. Boleh faham? Itu konsep bentangan. Bentangan. Okay, kalau saya suruh kamu lukis dalam buku kamu, bentangan dua, setiap satu, kamu ada satu kuboid, betul? Satu lagi kubus. Setiap satunya saya nak 3 bentangan yang berbeza. Boleh? Boleh? Setiap satunya mesti ada 3 bentangan yang berbeza. Macam mana kita nak tahu bentangan itu berbeza? Okey, ini satu. Betul, macam ni satu. Boleh jadi kan? Lagi? Ni 2. Boleh? Oh, macam ni. Macam ni 2. Boleh? Boleh? Macam ni 3. Boleh? Lagi? Boleh lagi? Macam ni? 4.
Lagi? Ini? 5. Ni? Boleh macam-macam kan? Jadi setiap satunya kita ada 6 kan? 6 yang berbeza untuk kubus dan kuboid. Boleh? Boleh? Satu petak satu. Kalau kuboid, kamu ambil 2 petak 2 petak. Dalam buku kamu kan ada petak. Okey, 2 petak 2 petak. Boleh? Untuk kuboid 2 dan 3. Faham tak? Kalau yang macam ni 2. Ni 2. Yang lebarnya 3. Ini 3. Boleh? Boleh. Saya nak kamu buat bentangan. Kalau tak tahu nak buat, kamu buat macam saya ni, potong, lepas tu letak kat mana yang boleh. Lepas tu lukis dalam kamu punya buku. Baru kamu akan faham konsep bentangan tersebut. Boleh? Boleh buat? Okey, buat sekarang.